Pensel ajaib bahagian 2. Puan-puan. Jangan ni. Ya? Akak panggil kita orang? Ish. Alamak, macam mana ni Upin? Upin sakit. Bagus. Bersih. Siapkan cepat. Kan ada ikan. Akak tak nampak ke? Tak. Tu nak buat apa tu? Akak tengok ni. Apa hal korang ni? Akak tak nampak ke ikan tu menggelupur? Ikan menggelupur? Kat situ. Hei, dah. Jangan nak berangan. Siapkan kerja cepat. Akak tak nampak. Apa ya? Buat apa tu? Tengah fikir nak lukis apa. Oh, mari akak tolong. Akak, jangan. Lepas sini. Tak pulang kembali. Kejap. Dah siap. Cantik kan? Apa tu? Orang lidi. Simbang kau dengan air. Hilang nanti. Upin, dia sedih. Biarkan je lah ya. Upin, Ipin. Mari kejap. Tolong akak. Datang ni. Nak ke mana tu? Tunggu aku. Akak memang tak nampak lah. Upin, Ipin. Siapa lama ni? Baik. Bagilah aku. Bagilah. Dekil lagi ni. Hebatlah orang lidi ni. Rajin. Orang lidi, aku haus. Tolong ambilkan air. Aku pernah. Kita makan di sini. Kau belanja aku ya. Upin, tangan orang lidi hilang. Dia sayang kita lah. Cepat buat kerja. Tersenyum-senyum. Beranganlah tu. Hairan kan? Kawan kita nampak. Tapi Opa dengan Kak Ros tak nampak. Apa nama dia? Orang Lidi. Oh. Wah, kamu nggambar pakai pensel ini? Terima kasih, Upin. Sama-sama. Cantiknya. Wow. Benaran ya? Asik. Cayalah pensel ajaib. Mana pergi? Apa ni? Aku baru nak makan. Oh,
macam tu nak hilangkan. Ya, Mai. Bunganya udah hilang. Jangan marah. Hai, ya, Mail. Susanti, mari lukis bunga baru. Mail, jangan kacau, ah. Saya ada pensel warna. Saya mau bunga merah. Cantik banget. Macam saya. Wah. Mail! Tak hilang pun. Maknanya, kalau diwarnakan, lukisan ni takkan hilang bila kena air. Hebat! Mana pensel tu?